Ramai orang sangka dia ada emas, padahal dia cuma ada nombor. Kalaulah satu hari nanti syarikat tu bankrupt, akaun kena freeze, sistem tiba-tiba tak boleh akses, apa akan jadi pada emas kita? Adakah masih milik kita ataupun sekadar angka atas skrin? Sekarang bayangkan situasi yang sama, tapi emas tu ada di tangan kita sendiri, iaitu tak bergantung pada sistem. Yang kedua, tak perlu login apa-apa. Yang ketiga, tak risau siapa pengeluar. Nilai dia tetap milik kita. Sebab tu, mentor saya, Tuan Haji Muhammad Zulkifli Syafi'i, selalu berpesan, kalau beli emas, pastikan dapat emasnya dan bukan sekadar nombor. Ramai orang belajar tentang emas, tetapi ada yang terpaksa belajar dengan kerugian. Kalau emas fizikal pun ada penipuan, ini kan pula emas yang kita tak pernah nampak langsung. Jadi, back to basic, pegang apa yang kita simpan. Mulakan serendah RM100. Simpan emas fizikal, simpan dengan tenang. Kalau nak mula dengan cara yang betul, saya boleh bantu. Nak mula menambah emas, tuan-tuan boleh follow dulu saya. Lepas tu rujuk di bawah komen.